membawang kat sana. Dia goreng pisang lah, apa benda semua. Dia buka dapur, kitchen kat sana. Kan? Apa yang kita dapat kat sini, saya harap apa yang anda cuba dapat daripada kisah 3 orang budak hitam ni. Kalau mana yang terlepas cerita tu, saya tak boleh nak repeat lagi lah. Tak cukup masa. Kalau ada nak dengar cerita ni, saya selalu upkan saya punya live ni kat dalam saya punya klip TT lah. Nanti kalau ada yang nak tengok, boleh tengok kat sana. Tapi saya buat part-part lah. Saya tak nak masuk sekaligus lah sebab dia dalam 30 minit macam tu. Panjang. Ada setengah orang boring kan. Jadi saya buat part-part. Jadi tak adalah banyak masa sangat kan. Tak adalah boring sangat. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ni. Kepada mereka, saya tak repeat 3 budak hitam. Habis cerita ni. Saya suka bila saya baca tu. Saya tak terfikir demi ending actually. Bila saya tengok ending ada punya permulaan tu. Permulaan dia yang mana seorang budak hitam ni dia tertendang botol. Ada gabus macam cerita Aladin lah kan. Macam cerita Aladin kan. Dan bila dia terbuka. Keluar macam tu. Minta lah 3 permintaan. Macam boring lah cerita ni. Saya biasa baca sampai habis. That's why kita moral of the story daripada sini pun 1 point. Daripada apa yang saya dah buat. Baca sampai habis. Sebab anda takkan jangka dia punya ending tu memang tiba-tiba jadi lain. Macam cerita Tamil. Ada pula kaitan dengan cerita Tamil lah. Cerita Tamil macam tu lah. Selalunya dia punya ending tu jadi lain. Ini jadi lain. Dia macam cerita Tamil. Sebab ending dia minta 3 permintaan ni pun saya tak terfikir. Budak hitam. Budak hitam okey lah. Hitam putih okey lah. Tapi bila main permintaan yang untuk budak hitam yang kedua ni, saya nak putih cantik lebih daripada budak pertama ni. Okey. Ada point kat sana. Habis tu yang budak ketiga ni, yang minta lagi cantik, lagi putih daripada nombor 1 dengan nombor 1 dengan nombor 2 ni, tak tercapai. Dia tu tak boleh nak terima. Tak boleh nak realisasikan dia punya permintaan tu. Tapi tak tahulah sebab apa. Saya pun tak tahu sebab apa dia tak boleh nak buat. Yang nombor 2 ni boleh pula lebih daripada nombor 1. Kenapa nombor 3 tak boleh nak lebih nombor 2 dengan nombor 1 ni? Ataupun dia kena minta lebih daripada nombor 2 kot. Tak boleh lebih daripada nombor 1. Dia kena 1 je kot. Lepas tu dia pula boleh pula tukar dia punya permintaan tu. Jadikan balik hitam macam aku. Macam sebelum ni. So tiga-tiga habuk pun tak ada. Yalah. Biasa cerita ni dia boleh twist kat sana. Okay, insyaAllah saya sambung balik besok. Next cerita dia. Tak ada cerita binatang dah. Saya dah skip cerita, tak nak asyik binatang-binatang. Kita skip kepada cerita manusia. Lebih mix lah, universal. Okay. So insyaAllah jumpa lagi next time.